sedap ni spaghetti ni. Mesti ni dia akan jual kat bazar. Jom pergi bazar tu. Petang ni? Petang tak boleh. Oh my god. Sebab ada kerja file city. I kena buat poster. Oh, tak Tapi- apalah, mungkin lain hari lah. Lain hari mesti dia akan jual sama juga. Okay. Okay. Ratika, kau ada apa-apa uni yang kau boleh suggest tak untuk aku nak masuk Science Com? Kau tak ada uni February? Dream uni? Tak ada? Tak ada. Sebab aku rasa semua uni sama je. Kau rasa apa uni yang paling best untuk kau isi? Kau dah letak UTM je lah weh. Ini masalahnya, ini kau tengok merit dia tinggi. Weh, kau tak nampak aku tengah buat kerja sekarang? Kau tak lain kau dah sekarang? Kau ni, lajanlah aku dulu. Aku rasa macam aku nak masuk USM tu. Tak. Macam USM okey lah, kita tengok merit dia. Rendah tu. Aku kata kau borak dengan aku lepas aku habis kerja. Sebab aku memang kena hantar poster ni hari ni, petang ni. Kau ni asyik busy dengan kerja kau je. Serabutlah aku sembang dengan kau ni. Dah lah, aku dekat Yuhang lah. Yuhang, saya dah cakap something lah dengan you. Pasal Atika. Apa? You tahu tak? Dia kan, hari tu saya ada macam sembang-sembang dengan dia lah. Ajar nak sembang pasal UPU. Sebab saya tak tahu nak isi yang mana. Sebab dia kata dia dah isi. So saya nak tanya dia, untuk kalau kau Science Com, you mana yang patut saya masuk? Sebab saya tak tahu mana satu you saya masuk. Lepas tu, dia asyik buat kerja je. Dia macam tak layan saya. Lepas tu bila dia cakap macam ni yang, boleh tak sembang nanti? Aku nak buat kerja tu. Dia macam asyik busy je dengan kerja dia. You tu, hari tu I nak ajar dia pergi tu bazar. Tapi dia kata dia pun busy sangat. Kata itu kerja position. I rasa macam, yelah betul lah, dia macam, Kan? Sangatlah busy. Sebab Yeah. nak ajak sembang tak boleh, nak itulah. begitu tak boleh. Itulah. Sangat busy hidup dia. Yelah, tak tahulah macam Bosan mana tu. ni sekarang. Korang. Hai. Kau free tak hari ni? Petang ni Abang ya? ajak badminton. Petang ni? Ya betul. Boleh je. Boleh je, jom. I free je. 1, 2, 3, 4. Atika tak ajak ke? Atika? Rasanya dia busy kot. Ya, betul. Sebab dulu tu I ajar dia kata dia busy pun. Ya, hari tu pun aku dah tanya dia, datang duduk sekali, lepas tu aku nak tanya dia something, lepas tu dia kata, boleh tak nanti sembang nanti? Sebab dia asyik busy dengan assignment dia. So, kalau ajak dia pun takut nanti dia akan tolak lagi sekali. Segan lah. Sebenarnya kita kan sampai berempat, tapi tak apalah, kita main bertiga je lah hari ni. Jom. Betul tak gambar ni? Cantik lah. Lawa kan? Nanti aku post kat IG boleh kan? Boleh post kat IG tu. Boleh. Weh, diorang tak ajak aku pun. Diorang keluar ke? Dah aku tak tahu. Oh my god. Diorang dah tak nak kawan dengan aku ke? Oh my god. No wonder lah diorang tak chat selama ni. 2 minggu diorang tak chat. Salah aku ke? Aku buat apa? Tika, masam je. Cuba beritahu kenapa. Korang pergi keluar ke semalam? Betul. Kenapa korang tak ajak aku? Sebab Haziq kata kau busy. Kenapa? Sebab kalau kata ajak kau pun, nanti kau mesti akan cakap, busy lah buat kerja apa semua. So, kata tak nak kena reject lagi sekali. Kita dah ajar banyak kali dah, tapi you macam like sentiasa busy sangat and then kita kena reject. So macam rasa segan lah macam tu. Yeah. Korang ajak benda lain. Korang ajak pergi bazar. Korang ajak tengok UPU korang. Tapi bukan korang ajak pergi keluar together lagi. Sama juga, still ajak juga. Aku takut macam kalau kau tak ajak sekalipun, nanti kau akan cakap benda yang sama. Busy. Dengan kerja kau. Dah sini semua sini. Cepat ni. Kita selesaikan isu ni. Nak tak apa punca masalah korang bertiga ni? Korang bertiga ni overthinking. Overthinking ni boleh lead to stress. If we have stress, emosi kita terjejas. Sebab tu korang macam nak marah je antara satu sama lain. Kita ni kena tenang. Kena bersabar. Kita kena tenangkan hati.
Jangan overthinking. Overthinking tu boleh membuatkan banyak masalah timbul. So, kata kita buat baik-baik semula. Minta maaf ke apa. Minta maaf lah untuk kau bertiga ni. Sebab minta maaf. Boleh lah. Atika, kita boleh nak minta maaf tau. Minta maaf. Sebab kita tak ajak kau keluar. Minta maaf juga sebab asyik reject korang punya ajakan. Approach orang, saya selalu reject. So I am so sorry. So, apa kata petani kita main badminton sekali lah? Jom. Okay, yeah.